Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak membuat sedikit komen mengenai satu kenyataan yang dibuat oleh pemimpin dari negara India terhadap Papa Nun, yang mengatakan Papa Nun supaya jangan sibuk-sibuk nak jadi orang tengah. Ini amat-amat memalukan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia memang malulah apabila kenyataan dibuat oleh pemimpin daripada negara India, yang mana sekarang ni mereka sedang berperang dengan Pakistan. Cuma Pak Haji sedih dan Pak Haji rasa gelak pun ada apabila walanun-walanun yang ada dekat negara kita ni macam buat tak kisah je. Macam tak ada rasa perasaan apabila Papa Nun mereka malukan oleh kenyataan yang dibuat oleh pemimpin di negara India. Sebenarnya sahabat-sahabat, kemungkinan lah orang negara India pun tahu bahawa Papa Nun kita ni gagal untuk mentadbir negara, gagal untuk mengawal ekonomi, gagal untuk menstabilkan politik dalam negara. Itu sebablah apabila Papa Nun cuba nak menjadi orang tengah, pemimpin India pun rasa ini orang tak boleh pakai, lebih baik duduk diam-diam, tak payah campur. Ini satu kata orang tu kenyataan yang amat-amat memalukan terutama negara Malaysia dan juga kepada pemimpin negara kita. Kan sahabat-sahabat, pernah ke waktu zaman-zaman Perdana Menteri kita dulu, terutama sekali bila zaman Tun Mahathir, dalam peperangan Palestin, dalam peperangan mana saja, macam di Kongo, macam Malaysia mendapat nama yang baik, Perdana Menteri Malaysia dapat nama yang baik kan. Ni lepas tu di Bosnia lagi, Perdana Menteri kita pun mendapat nama yang baik kan. Tapi ini baru pertama kali jadi Perdana Menteri, cuba nak jadi hero, last orang kata tak payah campur. Malu, amat memalukan. Jadi walanun, kalau dah macam gini walanun, ini ke kau kata Perdana Menteri kau yang terbaik? Ini ke kau kata Papa Nun yang terbaik? Terbaik tak apa? Yang dia pergi ke hulu ke hilir tu untuk apa? Sampai negara India pun yang baru ni dia pergi pun, dia pun tak nak Papa Nun kau masuk campur. Dia tahu Papa Nun kau tak layak untuk mencampuri urusan dunia. Sebab urusan dalam negeri, dalam negara pun Papa Nun kau gagal. Contohnya, mungkin dia tengok kes kampung Sungai Baru, Papa Nun tak selesaikan. Tak nak selesaikan. Kes KL Tower, Papa Nun kau tak nak selesaikan. Papa Nun kau buat diam diri. Kes Tanah Raup, Papa Nun kau pun dengan bersama dengan penceroboh makan buah durian kan. Jadi tiba-tiba nak jadi hero perang antara Pakistan dengan India. Dahsyat. Ni bahaya punya nak tunjuk wayang kan. Jadi kepada walanun kan, lebih baik kau nasihat Papa Nun kau tu selesaikan masalah negara kan. Papa Nun kau tu dapat jadi Perdana Menteri pun disebabkan oleh pengkhianatan Wak Jahit kan. Kalau tak Wak Jahit pengkhianat, kerana Wak Jahit ada 47 kes, memang Papa Nun kau tak layak jadi Perdana Menteri, tak rasa pun. Ini semua rakyat Malaysia faham kan. Tapi Papa Nun kau perasan, dia kata dia hebat, dia ada 2/3, semua parti sokong dia, semua MP sokong dia. Itu sokong waktu nak cari makan. Tunggu je lah PRU16. Sebab dia orang ni nak jet Papa Nun kau ni seolah semata-mata mereka nak cari habuan, nak cari duit, nak cari makan, nak cari projek. Kalau lawan gang tak dapat apa, baik layankan dulu. Jadi Papa Nun kau perasan, dia kuat, Pakatan Harapan kuat, buatlah itu, buatlah ini, buatlah sandiwara sana, buatlah sandiwara sini. Last apa yang dijanjikan semua ditarik. Subsidi kena tarik, duit PTPTN kena bayar, tol tak turun-turun, minyak tak turun-turun, kos harga hidup melambung-lambung, tarif elektrik pun dinaikkan, minyak diesel pun naik. Jadi ini yang pemimpin-pemimpin luar negara dah nampak. Papa Nun kau ni memang fail, memang tak layak untuk mentadbir negara. Apabila dia sendiri dalam negara pun dia fail, dia tak dapat nak melaksanakan yang terbaik,
Lepas tu nak jadi orang tengah dalam peperangan. Peperangan antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Bab isu babi pun Papa Dong kau tak boleh nak selesai. Bab isu musangking pun tak boleh nak selesai. Lagi nak isu perang. Bab GISB punya perang pun kau Papa Dong tak boleh nak selesai. Kan? Jadi itu Pak Haji bukan nak menyokong India, tidak. Tapi Pak Haji rasa memang layak pun pemimpin luar negara tak benarkan Papa Noh masuk campur dalam urusan mereka. Tapi walau bagaimanapun sahabat-sahabat, kita tetap mendoakan negara Islam ini Pakistan supaya mendapat kejayaan dan kemenangan. Walaupun kita punya Syekh Al-Papa Nun cuba untuk menjadi orang tengah, ditolak, tapi kita sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam, kita harus dan wajib untuk kita mendoakan keselamatan dan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam kita di Pakistan. Itu sajalah perkongsian Pak Haji untuk hari ini. Jadi cuma Pak Haji nak ingatkan sekali lagi kepada Walanun. Kan tak malu ke korang ni? Rakyat Malaysia malu, korang ni macam buat bodoh je, macam muka tak malu je. Kan? Jadi jangan jet lebih-lebih, nak jilat lebih-lebih. Last kan? Terus kena satu das, terus terkangkang. Kan? Okeylah sahabat-sahabat, kita jumpa di lain dan video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.